وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Okey, tapi nak baca maksud ayat. Ada yang baca? Ada? Siapa yang nak baca maksud ayat? Tak ada, tak penting. Okey, dalam perjalanan tu ada yang baca. Okey, maksud ayat. Okey. Jadi lihat di punya maksud dia, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpeganglah kamu semua dengan tali. Tali yang ini maksudnya adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa dia agama kita? Agama Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai ataupun bergaduh. Okey. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ni'matilah nikmat Allah kepada kamu. Okey. Siapa boleh bagi contoh satu nikmat yang Allah bagi kita pada pagi ini? Sihat. Tidur, sehat. Boleh jalan. Kan? Makan, banyak lagi lah kan? Jadi cara kita bersyukur adalah dengan menggunakan perkara itu baik-baik mungkin. Jangan melanggar perintah Allah. In kuntum a'da, ketika kamu bermusuh-musuhan masa jahiliah itu. Jadi sifat cerai-berai bergaduh ni telah wujud pada zaman jahiliah dahulu lagi. Jadi kita hari ini telah ada di agama Islam. Jadi janganlah kita membuat kembali ataupun meniru kembali amalan jahiliah, iaitu bergaduh, mengejek dan sebagainya. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Jadi kalau kita tak bergaduh, kan? InsyaAllah Allah akan satukan hati kita untuk mengejar redha Allah dan juga menikmati agama Islam. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah itu kamu menjadi orang Islam yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Jadi dahulu orang jahiliah selalu bergaduh, kan? Selalu kata apa? Buat perkara yang buruk lah, dan berada di hujung-hujung ataupun di jurang neraka. Jadi kita ni pada hari ni, kalau tak nak berada dalam golongan yang berada di jurang neraka, maka janganlah kita untuk bergaduh ataupun bermusuh-musuh. Fa'anqadhakum minha, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kamu
daripada neraka itu. Bahkan nikmat Islam juga. Jadi Islamlah yang menyelamatkan kita daripada melakukan amalan jahiliah yang boleh menyebabkan kita terkuman ke dalam neraka atau berada di dalam neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kamu ayat-ayat keterangannya. Jadi Allah ni nak terangkan kepada kita tentang kebaikan dan keburukan adalah melalui turun di Al-Quran. La'allakum tahtadun, supaya kamu dapat petunjuk hidayahnya. Okey. Okey, seterusnya saya nak kamu untuk membaca ayat ini dengan lancar dalam lebih kurang 5 minit. Dan sekejap lagi saya akan aspek bacaan kamu. Yang mempunyai bacaan yang lancar boleh tolong dengarkan bacaan kawan. Okey. Oh, yang dulu. Okey. Dia dalam konsep dulu ni ada beberapa pendapat. Yang pertamanya, kalau seorang perempuan tu dia bukan kata belajar lah kan, jadi dia tak boleh tak membaca atau sebagainya lah. Tapi untuk konsep belajar boleh membaca, tapi tak boleh tulis sama ada mustahab ataupun memang jadi baca-baca dia macam tu kan. Faham? Sebab apa? Sebab nanti kamu ada exam betul. Okey, kamu tak baca. Ha? Apa dia? Tak tahu. Itu kan kepada saudara ni kan. Sama ada dia nak ada exam ke tak ke. Dia faham? Boleh dah baca. Cuma dengan boleh. Ini untuk kamu punya pelajaran.
Setiap ayat Quran yang diturunkan mesti ada sebab dia, ada sebab. Kan? Kan saja dia Allah turunkan. Okey, jadi asbab nuzul untuk ayat daripada surah Al-Baqarah ni adalah tentang peristiwa kaum Jahiliyah. Aus dan Khazraj sering bermusuhan dan didamaikan oleh Rasulullah. Didamaikan oleh Rasulullah. Dia datang kepada Yahudi dan membangkitkan kembali permusuhan tersebut. Yahudi, macam ayat Yahudi ada kat mana Yahudi? Yahudi ada kat mana? Kat bawah nak. Seperti Israel kan? Mereka serikat. Jadi, dulu pun ada dah Yahudi. Macam ini, daripada dulu lagi, sifat dia memang suka mengapi-apikan keadaan. Okey. Tapi, walaupun Yahudi ni cuba untuk mengapi-apikan kembali, Rasulullah telah mendamaikan mereka dan turunlah ayat 103 surah Al-Ibrahim. Jadi Al-Ibrahim 103 ni adalah tentang kisah bagaimana Nabi mendamaikan pergaduhan antara dua kaum, iaitu kaum Jahiliyah, Aus dan Khazraj. Bilang dia. Okey, kemudian lihat pula maksud ayat Allah, iaitu agama Islam secara keseluruhannya. Apa maksud dia? Maksud dia pada kita punya pemakanan, cara hidup, kan? Itu semua mengikut cara Islam, kan? Kalau pemakaian, lelaki, awratnya daripada mana? Kan? Dia tutup, kan? Tapi, ulama kata, bahagian kepada itu tutup juga. Sebab apa? Sebab dia boleh menimbulkan fitnah atau syahwat, kan? Kepada orang yang melihat. Sebab itulah terciptanya baju, kan? Terciptanya baju. Okey. Okey, maksud berpegang dengan Allah adalah berpegang teguh dengan ajaran Islam. Jadi pelajar kena bezakan dua perkara ni, tali Allah dan juga berpegang dengan tali Allah. Okey, seterusnya kita lihat cara menumbuhkan persaudaraan. Macam mana kita nak orang kata apa? Merapatkan ukhuwah. Yang pertama dia dengan hati. Dengan hati kita dalam melakukan satu perkara. Okay, contohnya macam hari ini Adam tolong Syahrir, kan? Apa ni pun buka wayar. Jadi Adam tak menuntut apa-apa.
Jadi ikut dalam penjelasan. Itu contohnya lah. Okey, kemudian bersangka lain ataupun bahasa Arabnya husnuzon. Dan selalu berfikiran positif terhadap orang lain. Contohnya macam hari ini kan, kita nampak Haikal ada itulah kan. Malah tak ada. Jadi kita husnuzon. Mungkin dia sakit ke apa kan. Jadi bukan pada orang sahabat, tolong kan, tolong. Jangan kita berusaha mereka. Okey, itu cara pertama. Cara kedua dari lidah tulisan. Iaitu ucapan salam kan. Jadi ucapan salam ni tidak hanya tertakluk daripada orang muda tua. Juga boleh juga pada kita kan. Kawan dengan kawan. Ataupun dia sebagai abang, sebagai kakak kepada adik. Apa boleh. Okey. Untuk apa? Untuk melantangkan ukhuwah. Sebab apa? Sebab dengan salam itu ada di doa. Assalamualaikum. Maksudnya apa? Salam sejahtera ke atas kamu. Okey, kemudian berdoa apa? Okey. Kalau macam dengan kawan yang bukan non-Muslim, ucapkan selamat pagi ke kan. Kalau dengan Muslim, tak boleh salam pun, tegur kan. Apa khabar? Okey, contohnya. Khabar baik alhamdulillah. Okey. Kemudian dari segi perbuatan pula, iaitu membantu mereka yang memerlukan. Contohnya macam hari ini hakim kan, banyak sangat nak angkat buku ni, nak hantar ke bilik guru. Jadi apa didaim, tolong angkat kali kan. Contohnya lah. Contohnya. Lepas tu menunaikan solat berjemaah. Sebab itulah dekat sekolah ni diwajibkan belajar sebelum balik tu tunaikan sembahyang jemaah. Kenapa? Kerana dengan sembahyang jemaah dah kita dapat merasakan ukhuwah, dapat kenal kan, dapat kenal abang apa, abang pembeli kan, yang perempuan dapat kenal abang pembu, contohnya lah. Okey. Okey. Kemudian yang ni kita pula doa untuk hidupkan kita dengan iman. Allahumma hadin. Itu Allahumma ahlina bil iman. Kenapa ya Allah hidupkan kami dengan iman? Satu doa wa ahlina bil iman. Hidupkan kami dengan iman kan. Hidup dengan iman, mati pun dengan iman, insya-Allah. Okey. Sebelumnya kita nak gabung bentuk kumpulan berapa ni? Laki 2, perempuan 2 kan? Okey, ikut kumpulan 4 kumpulan, 4 kumpulan. Lembaran kerja ni kamu kena cari jawapan dan jawab dalam satu kumpulan.
bilang. Ramai. Lepas lagi dia pun cepat je. Ya. Nanti bukan contoh. Okay. Dua orang saya jauh pairing, dua orang saya jauh pairing. Kan dia bukan. A, B, C, D. Ya, nanti dua orang. Jauh kan dua orang.
budak tu nyari. Lepas tu lain.
Buat peluang tak?
Okey, betul. Ambil dulu. Aku mana? Aku mana? Aku Yang tanya. Punya ni. Sekarang ni kita bisa tentang lima persaudaraan dan Islam. Okey. Jadi kita ikut bagi Ustaz. So, masyarakat yang dari okey, yang pertama boleh sambung sekejap kan. Dan tak percaya dia, percaya dia. Okey, boleh bentangkan. Dia tadi aku tak nampak ni. Nampak je. Apa yang aku nampak? Nampak kekasih. Jangan. Apa kita duduk sini? Cikgu Kaisah yang main zoom-zoom. Cikgu marah Kaisah, cikgu suruh dia tazkirah. Tu Pia. Suruh dia tazkirah dekat depan perhimpunan. Salah. Okey. Ha, tu. Okey, mana? Ini betul. Individu macam mana?
sebut semula. Tak. Nampak tu. Okey, dah. Okey. Pengajaran ayat. Okey. Daripada ayat yang kita tengok hari ini, Okay, bagus. apa yang kita pelajari adalah apa? Umat Islam hendaklah bertanggungjawab menjaga persatuan dalam masyarakat kerana Islam menjadi ajaran berpegang teguh dengan ajaran agama. Okey, siapa tahu makna perpaduan? Ha? Karai. Okey, pengajaran kita adalah sentiasa menjaga hubungan persaudaraan Kerana ia okey, jaga hubungan kita, jaga ukhuwah kita. Kenapa? Kerana ia adalah tuntutan agama dan juga bersama dengan kita naluri atau fitrah kita. Okey, agama Allah dah turun dalam ayat kan yang kita baca tadi, wa taqu biha billah. Okey. Naluri kita, fitrah kita sukakan hubungan yang baik. Jadi sebab itulah Kaisar, pada sini. menjaga Muna. menjaga hubungan. Jadi insyaAllah itu sahaja kita punya pelajaran hari ini. Jumpa lagi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Cikgu close